Hello guys, selamat datang ke video Forex Channel. Okay dah, sekarang ni senang adik bawa sim yang ada akan tunggu dan paling rare sekali yang susah sekali yang habis selalu. Yang paling iaitu figura Borgol Genta. Okay, saya dah berjaya cari Borgol Genta. Okay, akhirnya saya dapat juga. Sebab mereka kedai semua habis, tapi saya dapat juga Borgol Genta ni. Jadi itu je nak unbox. Okay, ini sebenarnya saya beli 3 Borgol Genta dekat Pasar Manda Putrajaya ya. Okay, harga dia dalam RM24.90. Okay, jom kita tengok kotak dulu. Bangun bergentang betul-betul sama macam video saya gitu, dengan macam kat musim dan kat segi capture 3 dengan 2. Tak ada bola dia. Hammer yang beli best. Hammer gauntlet tu dia tukar. Dia bawa di Malaysia ada akhir lengkap juga. Semua tukar. Ini cara dia. Biasa nak pusing tabung masa dia. Kita buka sekarang tabung masa. Ini lagu bergentang. Ini lagu buka dia senang. Masa start ni bagus sangkut je lah. Start Alhamdulillah. Ok, dia buka satu dia. Ok, betul. Dah buat sabut tangan ni sekali satu. Dah keluarkan betul sekali. Ok, ni dia gauntlet dia gentar dia. Ok, kita pasang. Ini dia boleh tahu. Kita bagi aktivitas sikit. Kalau boleh pusing. Rupa dia macam video mobile yang lama tu. Macam mobile story rupa dia. Okay, mobile gentar. Macam sistem mobile gentar ni. Sebab paling kuat. Dia di situ kuasa. Rupa dia lagi hebat pada mobile Fire. Saya pasang tangan dia. Dia betul. Alhamdulillah dah berjaya pasang. Kita boleh cabut tangan dia pula. Okay. Ni sistem dia betul-betul. Cabut tangan dia. Masa lembut lah. Masa tengah cabut tu. Macam video mobile Fire tu dah. Kita dah jadikan ni gauntlet Genta. Alhamdulillah, saya saksikan lah gauntlet Genta. Buka tangan dia. Gauntlet Genta. Ni macam dia lawan dengan biasa tubuhkan gauntlet Genta. Tubuhkan Genta menggegar. Cuba lawan kotak ni pula. Target lock. Macam abadkan figure Borgol Genta ni. Okey. Kalau dia tak tahu, dia kena cabut slow-slow. Rasa lembut masa cabut dia tak keras, tak mudah patah pun. Kita pun cabut lagi sekali kita dah bismillah. Lembut je cabut, tak keras, tak ada bunyi prak pun. Okey, tak patah pun sekali dia cabut. Cuma tangan je boleh. Jadi lain tak boleh yang terpatah satu. Macam video Borgol yang lama tu dulu tu. Okey, ni video biasa. Yang kedua pakai jadi hammer pula. Okey, time for jadikan dia hammer. Macam Borgol je mesti episode 15 16 ke 17 ya. 15 tu ada kuasa sikit je. Ada kuasa kita. Yang paling best itu salah masuk ke. Ketakkan sikit kot rugi tadi. Oh, tak ada ini.
Balikkan situ. Oh, ini pun cabut juga. Boleh cabut lah. Okay, jangan macam pasang lagi sekali. Kita orang mungkin tahu. Ini kita kena besar juga pasang tangan ni sekali dulu. Ini dah macam main blok dah ni. Dah main blok. Oh, atas tu jadi hammer dah jadi. Satu juga jeng. Dah jadi hammer gentar. Macam dikalahkan dengan Evo Sport jam 17. Isu 17 dengan isu 15. Dia tu beli dia setengah pakai hammer. Oh, atas sikit. Hammer kecil sangat tu. Macam ni. Macam tu. Boleh selesa sikit berdiri dia. Ni. Boleh pun. Dia jadi hammer. Senang je. Cabut dengan kain ni tak boleh cabut pun, kena cabut je. Tengok ketak dia hammer gentar. Hentak kotak ni dulu tengok Hentakan tubuh gentar megagah. Ya. Selesai. Okay, habis. Okay dah. Ini je saya. Okay dah sekarang. Tu beli masa dia pakai gaun dia balik. Macam dalam musik dah macam dia. Gaun dia. Oh, I found. I understand now. Right now. Cabut pula rambut dia. Fist bump dia cabut. Dia bukan pakai kali fist bump. Dia kalau buat fist bump ni sesuai ni. Kalau nak berlawan ni Adu tu. Mesti ada dia kalah. Yang awal dia letak kah. Tapi tak ada figure boboiboy suka. Suka kan dia hebat pula. Dia macam awal sayuk tu. Okay, dapat tu pun. Dia demo sikit. Kita nak pergi dia pakai gauntlet lagi. Selesa sikit. Atau hammer. Gauntlet lagi best. Mantap kan. Macam tu. Hammer lagi best. Gauntlet gentar. Dapat akhirnya pasang. Okey, sekarang nak jadikan gauntlet balik. Okey. Mana ni? Ni dia. Macam mana selesai? Selesai. Oh, bagian ni cabut balik. Pakaikan. Kita bagi di grafis. Cabut lagi. Ketat lagi. Dah semua dah mungkin kali selesai. Saya memang nak cakap toaster dah sampai itu atau tapi habis stok. Ada sebanyak sangat habis stok figure bergetar. Cuba beli yang dia. Lambat sikit. Dah jadi boboiboy gentar versi isu 17. Okay, jeng tak ada. Yang paling baik bagi saya isu 15 dengan isu 17 bagi saya. Dah beli masa March 20 dulu. Tapi tak review pun, ni hasil dia. Tak ada tangan pun dia tercabut. Bukannya putus betul pun. Putus je pakai cutting pun betul. Sampai sini video kita dah. Hasil je dah. Sampai sini video kita dah next. Saya nak buat figure bobo yang akan datang. Atau pack 10 oblique pula. Okay. Kalau dia nak beli figure bobo gentar ni, boleh cari kedai mainan mana-mana. Jangan kedai department store macam Aeon, Toys R Us, Istan, Metro Jaya, Monster Store, Galactic Comic. Boleh cari online kat Shopee, Lazada, kat TikTok Shop, kat buku mana-mana. Kedai buku base-base banyak-banyak mainan ke dah. Boleh cari kedai biasa macam kedai 7E, Minus, kedai buku pula macam FPH, Popular. Dengan awalnya boleh cari Shopee dengan Monster Store je. Kalau dapatkan sekarang, sediakan base store. Cepat dapat kat Shopee. Okay, kita miss sekarang. Okay, sampai sini. Bye. Assalamualaikum. Terbaik. Yes. Wow.